Bagi memperkukuh usaha memperkasakan industri semikonduktor, kerajaan negeri melalui JLC seperti SIDEC dan PNSB telah bekerjasama dengan Adam Venture Fund dan menubuhkan Dana Semikonduktor Selangor, or yang we call it Selangor Semiconductor Fund ataupun Ehsan Capital. Dana ini mendasarkan kutipan melebihi 100 juta ringgit akan mula beroperasi mulai November 2025 dengan fokus pelaburan kepada sekurang-kurangnya 7 syarikat pemula ataupun startup yang berpotensi tinggi dalam bidang reka bentuk dan teknologi semikonduktor tempatan. Penubuhan dana ini bukan saja sekadar satu instrumen kewangan tapi merupakan komitmen jangka panjang kerajaan negeri melahirkan pakar-pakar tempatan dan penyelidikan pembangunan dan reka cipta teknologi agar Malaysia bukan saja menjadi pengguna teknologi tetapi pencipta inovasi di rantau ini.